Bayangkan, kau tangkap ikan, kau bersihkan, kau siang dan buka mulut dia. Tapi, apa benda ni? Itu bukan lidah. Ia bergerak, ia hidup, dan ia tengok kau balik. Inilah mimpi buruk yang benar-benar wujud di laut. Nama dia Simothoa exigua, atau lebih dikenali sebagai parasit pemakan lidah. Parasit ni bukan macam cacing biasa. Dia masuk ikut insang ikan secara senyap. Macam pencuri yang menyusup masuk rumah tengah malam. Bila dia dah dalam, dia menuju ke lidah ikan tu, hisap darah perlahan-lahan, sampai lidah ikan tu mati dan reput. Tapi yang paling seram, parasit ni tak berhenti di situ. Dia gantikan tempat lidah tu. Ya, dia lekatkan dirinya ke dasar lidah yang dah reput. Dan dari saat tu, dialah lidah baru si ikan. Ikan tu terus hidup macam biasa. Makan, berenang, hadam makanan. Cuma beza satu, lidah dia hidup. Dan lidah tu ialah seekor parasit. Lebih gila lagi, ini satu-satunya parasit dalam dunia yang diketahui menggantikan organ sepenuhnya. Kalau kau sangka lidah kau tu milik kau selamanya, fikir balik. Suka video macam ni? Jangan lupa tekan follow and kongsi untuk lebih banyak fakta menyeramkan.